Assalamualaikum guys, bersama saya lagi Alfirash Channel. Firash Gaming and Vlog. Maaf, lupa. Hari ni kita akan main Roblox yang dengan game bernama PTFS. Hari ni kita nak main game PTFS dekat Roblox. Hari ni kita nak bawa dari Greater Rockford dan kita akan menghantar barang ke tempat yang dekat. Dari Greater Rockford kita akan ke Orange. Jauh juga. Ke ataupun dari Cyprus. Macam best ya. Airport kecil, tak apalah. Kita akan bermula dari Greater Rockford, airport terbesar dan paling terkenal dalam game ni. Dengar ada suara dia. Jom kita cari pesawat dulu. Ini nak bawa pesawat apa? Nak kargo ke nak ni? Aku ada satu pesawat yang istimewa. Istimewa. Kita ambil dulu lah barang-barang kita. Suitcase, binocular, freegun, trolley. Ni dia. Yang ni untuk kita lari macam flash. Kenapa dia ni lagi? Bunyi apa lah tu? Suitcase. Dia boleh tukar warna. Magic tu. Tu. Ni binocular. Kita boleh zoom. Zoom in, zoom out. Yang ni flare gun. Ni apa? Ada. Yang ni trolley lah untuk pramugara. Mereka ambil ni lah. Hari ni kita akan bawa pesawat yang orang kata laju. Yang memang laju dibuat oleh dari negara British dan Perancis. Iaitu Concorde. Hari ni kita akan bawa Concorde ke Orange. Lepas tu kita ambil pesawat sana, kita bawa balik. Kita ambil. Rasa nak Concorde apa? Kita ambil yang ni macam pelik je bentuk ni. Pepsi ni. Try lah. Hari ni kita guna first person je. Tak ada apa second person ke apa ke, tak tahulah. Tu. Korang boleh tengok tu. Pesawat penumpang tercepat dalam dunia. Tu. Ni untuk aerodinamik dia. Tu panjang. Kita tengok dia punya apa? Tu. Engine dia bukan main tu. Tengok Tu. Hitam. So hitam. Jom. Masuk. Jom. Bismillah. Tu. Nak buat tour dulu tak? Boleh tak nak? Kita masuk dulu. Tu. Pening lah kursi ni. Aduh. Ish. Apa punya kursi ni? Tu. Ada TV. Kita bagi ni lah. Aduh. Tu. Dia habak. Suhu dia. Dia habak. Kelajuan dia, tinggi dia, apa semua tu. Tu. Jom. Kita nak pergi ke. Tengok dulu lah. Kacau benda ni. Ni. Sini. Alah, tak boleh drag lah. Kita bawa Pepsi. Kita naik. Tu. Okay. First kita bagi turun dia punya ni dulu.
Oh, tu. Tengok ni ya. Tu dia. Kita boleh bagi turun. Oh. Tu. Tu. Ni khas untuk aerodynamic dia. Nak bagi seluruh ke, nak bagi apa ke. Kalau nak naik, tu. Tengok. Kalau Concorde, hampa rasa kalau Concorde ni nak terbang dia guna apa? Dia guna berapa darjah lah dia punya ni. Aku tak tahu, tapi tak apalah. Kita bagi dia paling bawah. Sebab kalau orang take off, selalu buka flap yang paling bawah tau. Jom. Dia tak ada flap, dia guna hidung dia tu. Dah, okay. First, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Tengok dulu lah. Ada oren. Wow. Saya buka dulu. Ada. Okey. Kita akan undur belakang. Tekan P. Throttle atas W. 10 knot. Okey. Biasanya bawa pesawat ni. Kita tengok kelajuan dia sampai berapa knot. Knot. Kau macam mana? Kau baca dia, aku tak tahu. Sekejap bagi dia lurus sikit. Belakang sikit. Bunyi apa? Nak bagi F4. Okey. Yang ni kena buka ni. Okey. Pusing sikit. Sat lagi straight. Okey. Sat kita buat thumbnail dulu. Thumbnail. Sat Okey. Dah. Jom. Tekan P lagi. Buka throttle. Weh, baru 4 knot dah laju dia. Apa yang pesawat ni? Nama pun pesawat laju. Waduh, ada pesawat lain. Wow, ada Boeing 747 bawa apa? Bawa roket. Ya, dia pusing balik. Aduh, baru nak tengok dia landing. Ni kena belakang sikit ni. Bagi dia jalan tu. Okay. Dia punya ni sayur. Sayur apa? Kita bagi macam ni dah lah. Silap arah lah pula. Dia ni, aduh, terikut-ikut lah. Dah lah suara enjin ni bising. Dengar. Aduh. Silap ikut pula. Dia ni, silap arah lah pula. Waduh. Belakang sikit. Weh, dia ni wujud mana? Aku tak nampak pula lah. Pesawat sama. Dia ni aku rasa baru beginner apa. Terbang tang itu. Belakang sikit. Belakang ni. Ada Concorde lagi. Wow. Belakang sikit. Silap tekan D juga. Okey. Jom. Laju sikit lah. Okey. Jom. Bismillah.
Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Weh. Waduh. Apa dah? Pusing tak lepas. Panjang sangat lah pesawat ni. Aku sebenarnya dah pernah main dah game ni. Tapi kali ni aku nak buat video pula. Oh. Slow sikit. Ada pesawat lain tak? Tengok dulu. Okey, tak ada. Jom. Kita masuk runway terpanjang. Ui. Ni pesawat tadi ni. Aduh. Hampa nak tengok kan Sat? Hampa nak tengok dia punya tempat map dia tu. Map apa nama? Dia punya chat apa nama tu? Oh ni dia. Tu. Tengok ah. Tu ada ya, dan ni kita ada kat sini tau. Kita ada kat sini. Kita akan terbang sampai dekat Tokyo. Kita akan lalu dekat sini. 4 kilo apa ni? Berapa ni? Tak tahu. Nanti kita masuk gate berapa? Kalau sampai ujung kita pergi gate ni 14 ni. Ke 13? 12. Oh, gate 12. Okey. Bunyi dia bising ah. Takut tak dengar. Kenapa? Jom. Bismillah. Weh, apa tu? Weh. Tak relax ah. Weh. Ui. Dah jom. Bismillah. Dengar suara aku. Nampak panjang. Pendek eh. Jom. Bismillah. Oi. Geng. Pusing sikit. Lagi. Tu dia. Orange. Dia kena main sini sikit. Tak silap aku. Aku tengok map dia tadi. Dia kena main sini sikit. Oh, ikut macam orang kat ini. Oh. Sat bagi autopilot dulu. Tekan C. Okey. Siap. Sat bagi ni dulu. Turun sikit. Okey. Bagi slow sikit. Nak cicawan. Tak mau cicawan. Nanti tak nampak. Laju gila Baru sikit nak sampai dah. Tu. Oh, bye. Nak sampai dah. Yo. Tak best lah. Depannya kita buat kargo pula. Banyak tempat kita nak pergi ni. Sat, mana dia? Mana dia? Kabut ya. Ni ya. Oh, betul ya. Bukan ni. Yang no. Oh. Pusing. Kalau tak ada juga kita kena pusing balik lah. Okay,
sampai. Sikit lagi. Kena musik lagi. Tidak. Laju sangatlah pesawat ni. Pening ah. Pusing. Aku nak try butter ah. Macam best juga kalau boleh butter. Bagi dia 20 lah. Laju sangat lah. Pening lah. Set. Kita pusing sikit. Tak apa-apa kok. Kebalik sikit. Freestyle dulu bos. Orang-orang yang dekat dalam ni pasti seronok kan? Betul tak? Pasti seronok. Best. Kita pusing dulu. Okay. Itu dia. Okey, sampai. Aduh. Sorry ya. Ada kacau banget. Nak sampai dah. Sikit lagi. Ni okey ni okey. Sikit lagi. Sampai dah. Batu. Alah, tak batu. Sampai dah. Ending kuat ni. Tak boleh lah macam ni. Dia kena slow. Jangan. Alah, tak jadi pula. Set, dekat sini ada dekat sini ada kargo ke tak? Kita akan balik sana lah. Sorry lah, lambat sikit. Bawa pesawat memang kena sabar. Kalau tak sabar, ampau sikit. Tu je. Nak dekat hotel dah. Baru bawa sikit. Tu je, jambatan airport. Terus sikit. Aduh. Tuak lain lah pula. Tu dia. Jom. Ya. Sat, gate 12 mana? Ni naik bukit sikit lah. Malah lah nak ikut line. Asyik ikut line je. Sat. Gate 12.
Gate 12 lah. Oi. Okay. Gate 12 ada dekat. Kita lah ni dekat. Yang ni betul ya. Ai. Ni dia. Gate 12 ada dekat. Yang ni kita baru keluar. Okay. Oh, depan tu. Okay. Jom. Laju sikit lah. Penat lah. Slow. Sampai pun akhirnya ada orang. Dia pun nak tumpang. Boleh tumpang. 8 9 10 11. Tu dia 12. Yang ni. Oh. Lepas tu depan lagi. Sikit. Ni dia. Time ni kita nak kena slow. Sampai. Tak ada dia abang ni. Kita kena masuk garis yang paling awal tu. Tak. Okey. Oh. Sekejap kita tengok sini. Depan sikit. Oh, dah kena belakang sikit. Belakang. Okey. Oh. Pening lah. Kena depan sikit lah. Wah. Betul. Okey. Sampai. Jom. Kita adjust. Yo. Ni dah. Mana dia? Tu dia. Yuk. Walaupun tak ada passenger datang. Sebab agak mahal. Nak pergi ke Greater Rockford pun dah berapa? Dah RM5,000 untuk atas lagi. Boleh lah nanti lompat. Nak kena lompat pula. Okey lah. Jual lah. Okey. Jom lah cari pesawat lain ke. Cari kargo ke. Ya. Kargo ada apa lah. Kita nak guna pesawat yang terkenal, yang dikenali sebagai Boeing 747. Yang ni aku nak ambil yang roket ni, tapi ni lah mahal lah. Mahal pula. Lindung jalan. Lindung penglihatan lah. Sas. Aduh. Ambil ni. Ni best sikit. Okey. Sampai. Saya boleh bagi depan sikit tak? Mana tahu boleh bawa orang. Oh, sikit. Tak boleh bawa orang lah. Saya ke depan sikit.
okey lah. Aku nak tunjukkan apa satu benda yang magic. Walaupun tak magic lah sangat. Macam biasa lah. Tapi aku tunjuk juga. 3 2 1. Tanat. Inilah dia. Close opening. Jom kita tengok. Oh ni dia. Dah masuk dah. Oh tu. Kita try turun Tu. Wow. So big. Jom masuk tu. Kita jadi anggota. Pilot. Nak beli baju tapi mahal. Ni dia. Dalam ni, ni untuk passenger. Bukan passenger. Geng-geng ni lah. Okey, kita tutup balik. Canggih. Dan ni kita guna first person pula. Tak ada nak tengok kat luar ke apa ke. Kecuali push back. Jom. Okey. Pegang. Okey. Ni kalau masuk, kalau duduk dekat enjin ni dah tercincang dah ni. Enjin dia pusing. Wow, enjin dia pusing. Jom. Kita nak lalu kat mana? Dah ni tak ada orang. Jom. Oh, ada geng. Ajak mereka boleh tak? Belakang sikit. Belakang ni. Okey. Cek dulu. Buka flap. Bagi setengah. Okey, tekapi. Okey, jalan. Nak ajak mereka lah. So tall. Tinggi. Anak emak. Wow. Nama yang pelik. Anak emak. Memang semua orang anak emak. Jalan je lah. Jalan. Aku masukkan dia dalam benda ni. Aku masukkan dia dalam ni lah. Dia tahu. Masuk. Cepat. Uish. Gila. Cepat masuk. Orang lain ni. Masuk. Sawak besar ni. Jalan dia ni. Aduh. Jom. Okey. Dia tak mau lari jambatan ke? Tak apalah. Ni sawak besar ni. Sekali kena sayap pun tak tahu. Tu. Sayap dia gila panjang weh. Bukan main. Jom. Kita akan balik ke apa nama? Greater Rockford. Selamat tinggal Orange. Selamat tinggal Tokyo. Hari ni hari terakhir. Dah hari pertama. Hari pertama dah hari terakhir juga. Kita
kita akan jalan menuju ke destinasi. Dari sini lah kot. Seekor kena senyum, tak boleh laju-laju. Ni dia. Sorry lah, lambat sikit. Kat lampau nak skip sikit lah. Oh. Ui, kat atas jambatan. Enjin. Oi. Apa ni? Buat jalan tak masuk akal. Tengok dah stall. Apa punya ni ya? Oi. Oh, okey. Habis enjin aku kena seret dengan benda tu. Oh, depan ni. Dia kok mana tau? Oh, kalau pergi kat sini dia kena pusing balik. Angin hari ni okey tak? Palang tu macam pendek lah. Macam dekat lah. Ni kalau kena ni aku tak tahu. Sat. Macam pendek je. Macam dekat je. Silap lagi. Ni dia. Oh, jom. Angin hari ni okey. Tak berapa ni sangat. Okey. Yang tu tak payah cakap lah. Yang tu. Jom. Bismillah. Perjalanan jauh tak kurasa. Sejuk ya. Naik gear, naik flag. Okey. Autopilot. Okey. Pilot. Ting tang. Okey. Dah autopilot. Saya skip sini. Bye. Okey. Tak payah lalu awan lah. Okey. Titit. Okey. Sudah sikit. Pesawat tak semestinya nak kena 100% dia punya ni. Ada pesawat lain lah. Tu dia. Kejap ah. Oi. Tunggu aku. Aduh. Baru nak ni. Nak pusing sikit ni.
first person. Kau nak try butter lah nanti. Best juga kau butter. Turun sikit. Turun lagi. Apa jadi yang kau full? Oh, ini juga. Nak sembang apa? Tak tahu lah nak sembang apa. Lama sikit ni video kali ni. Buka training dia. Aku nak try butter butter. Benda paling susah dalam hidup untuk para pilot. Kalau aku boleh lah kan. Tak tahulah. Aku ni handal. Tadi tu tak boleh. Ni ya? Sini ya? Tak ingat. Oh, sana. Sini sikit. Okey. Jalan lagi. Terus sikit. Kita pergi ke tempat paling apa? Runway paling panjang. Yang situ. Turun sikit. Lagi sikit. Full start sikit. Takkan nak diam saja. Tak best lah video kali ni. Okay, nak sampai dah. Ya Allah, bagi aku boleh mata. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Ya Allah. Sikit lagi weh. Bokok. Wah. Tunggu sikit. Okey. Dia ni kacau pula. Ini siapa weh? 100. Now. 50. 40. 30. 20. 10. Wah, aku butter. Butter cuy. Oi! Wah! Tapi aku boleh butter tadi Aku butter. Aku boleh buat butter landing. Wow. Waduh. Wow. Besarnya anjing. Hui. Boleh buka ni. Ni apa ni ya? Tak boleh lah. First time dalam sejarah aku boleh buat butter. Kali kedua. Hari tu aku ada buat juga. Ni dia. Sonok lah. Dapat butter. Tak. Tapi nak buat macam mana? Kita tak jumpa lagi dah. Terima kasih guys kerana menonton video kita pada hari ini. Wah. Jangan lupa like, subscribe, komen dan bagi cadangan game yang korang nak main. Bye.
Set. Bye. Bukan ni. Silap pula. Set. Tunggu set. Alah, tak ada emote. Tak apalah. Assalamualaikum dan bye-bye.